Honestly, the perception that I had that Malaysia was just a jungle from some research, and then asking a friend, what is Malaysia like? And the answer was Jannah. And I thought, can't be that good. There's no way. I've got to go and find out for myself. And I'm like, describe it. Greenery, palm trees, coconuts, waterfalls, parrots flying over your head. I was like, yeah, all right then. All right, where am I, in a jungle? That's honestly the perception that I had, that Malaysia was just a jungle and an island with palm trees. Get there, totally different scene. Touring around, it is just out of this world, but you're blending that with the real modern world, and you've got all of this natural beauty that has been preserved. I will give them that. But at the same time, the country was very clearly and obviously looked after. I mean, the roads were in good condition, the motorways, the discipline, the cleanliness. Everywhere is clean. The people are clean. Now, I'm not digging at the UK, but public toilets, the state of it, utterly disgusting. The streets, disgusting. You know, you want your country back, but you treat it like a dustbin. Pandangan jujur orang asing tentang Malaysia. Orang asing datang ke Malaysia tanpa niat untuk menilai. Tetapi selepas beberapa hari, mereka mula bercakap jujur. Dan apa yang mereka katakan bukan seperti yang kita sangka. Apabila orang asing bercakap tentang sesebuah negara, mereka selalunya bersikap sopan. Mereka memilih kata-kata. Mereka menapis pendapat. Tetapi apabila mereka tinggal lebih lama di Malaysia, apabila mereka berbual tanpa kamera, tanpa temu bual rasmi, tanpa niat untuk menyenangkan sesiapa, pandangan mereka mula berubah, menjadi lebih jujur. Malaysia di mata orang asing bukan seperti yang digambarkan dalam iklan pelancongan. Ia juga bukan seperti yang dibaca dalam laporan antarabangsa. Ia lebih senyap, lebih kompleks, dan lebih manusiawi. Ramai orang asing datang ke Malaysia dengan jangkaan sederhana. Negara Asia Tenggara, negara membangun, murah, mesra pelancong. Tetapi apa yang mereka temui tidak sepenuhnya selari dengan jangkaan itu. Mereka melihat negara yang tidak kelihatan terdesak untuk membuktikan apa-apa. Negara yang tidak berlumba menjadi yang terpantas. Negara yang bergerak perlahan tetapi stabil. Dan perkara ini membuatkan mereka keliru. Kerana dunia hari ini terbiasa melihat kemajuan melalui kelajuan, melalui angka, melalui sensasi. Malaysia tidak bermain permainan itu. Dan bagi orang asing yang datang tanpa prasangka, ini menimbulkan satu persoalan besar. Adakah kita selama ini salah memahami maksud sebenar kemajuan? Soalan ini tidak dijawab sekaligus. Ia terjawab melalui pengalaman harian, melalui perbualan kecil, melalui perkara yang kita anggap biasa. Dan inilah yang membentuk pandangan jujur orang asing tentang Malaysia. Malaysia tidak terasa seperti negara membangun. Ini perkara pertama yang sering disebut. Orang asing keliru. Mereka menjangka kekurangan asas. Tetapi yang mereka lihat ialah sistem yang berfungsi. Lapangan terbang moden, lebuh raya luas, hospital cekap, internet pantas. Mereka tidak kata Malaysia sempurna, tetapi mereka kata satu perkara penting. Negara ini berfungsi. Dan dalam dunia hari ini, itu satu pencapaian besar. Rakyat Malaysia tidak terlalu agresif. Orang asing perasan nada perbualan di Malaysia lebih lembut. Di jalan raya, di kedai, di tempat awam. Konflik berlaku tetapi jarang meletup. Bagi orang asing dari negara yang rakyatnya hidup dalam tekanan berterusan, sikap ini terasa menenangkan. Mereka sedar Malaysia tidak membina masyarakat yang sentiasa marah. English orang Malaysia lebih baik dari jangkaan. Ramai orang asing mengaku mereka terkejut dengan tahap English rakyat Malaysia. Bukan kerana grammar sempurna, tetapi kerana kefasihan praktikal. Komunikasi berjalan lancar, tidak kekok, tidak menakutkan. Dan ini membuatkan mereka rasa diterima, bukan terasing. Kepelbagaian di Malaysia benar-benar hidup. Orang asing sering datang ke Malaysia dengan rasa ingin tahu tentang kepelbagaian kaum. Tetapi apa yang mereka lihat lebih daripada sekadar toleransi. Mereka melihat kehidupan bersama, makan di meja sama, bekerja di tempat sama, bergaul tanpa drama besar. Bagi dunia yang semakin berpecah, ini sesuatu yang jarang. Malaysia selamat tanpa terlalu banyak ketakutan. Ramai orang asing perasan mereka boleh berjalan malam di Malaysia tanpa rasa cemas melampau. Keselamatan ini tidak dipamerkan, tidak diiklankan, ia hanya dirasai.
dan keselamatan yang dirasai lebih meyakinkan daripada keselamatan yang dipaksa. Rakyat Malaysia masih ada ruang untuk hidup. Orang asing melihat sesuatu yang hilang di banyak negara maju. Masa untuk makan, masa untuk berbual, masa untuk berehat. Malaysia belum sepenuhnya menjadi masyarakat yang hidup untuk kerja semata-mata. Dan ini membuatkan ramai orang asing berfikir, adakah kemajuan sebenar sepatutnya mengorbankan kehidupan? Malaysia tidak obses dengan status. Orang asing perasan, rakyat Malaysia jarang bertanya tentang jawatan atau gaji. Perbualan lebih kepada kehidupan seharian, makanan, keluarga, cerita biasa. Ini melegakan bagi mereka yang datang dari masyarakat yang menilai manusia melalui status. Sistem tidak sempurna, tetapi manusiawi. Birokrasi wujud, masalah ada. Tetapi orang asing perasan masih ada ruang untuk berbincang. Tidak semuanya kaku, tidak semuanya mekanikal, dan dunia hari ini semakin menghargai sistem yang masih memberi ruang kepada manusia. Malaysia tidak cuba menjadi orang lain. Orang asing sedar Malaysia tidak meniru secara membuta tuli. Ia mengambil yang perlu, menyesuaikan dengan budaya sendiri, dan ini menjadikan Malaysia kelihatan tulen. Kejujuran ini membina kepercayaan. Pandangan jujur yang mengejutkan. Apabila orang asing bercakap jujur, mereka sering kata ayat yang sama dengan nada berbeza. Malaysia is underrated, bukan kerana Malaysia terbaik, tetapi kerana Malaysia tidak seperti yang disangka. Pandangan jujur orang asing tentang Malaysia bukan pujian kosong, dan bukan juga kritikan keras. Ia cerminan tentang apa yang Malaysia sudah bina tanpa terlalu sedar. Malaysia tidak sempurna, tetapi dunia hari ini tidak lagi mencari kesempurnaan. Dunia mencari negara yang boleh hidup dengan tenang, yang boleh berfungsi tanpa drama, yang boleh bergerak ke hadapan tanpa kehilangan kemanusiaan. Dan mungkin, tanpa kita sedari, Malaysia sudah lama berada di tempat itu. Soalan terakhir bukan apa orang asing fikir tentang Malaysia. Soalan sebenar ialah, adakah kita sendiri cukup jujur untuk menghargai apa yang kita miliki sebelum ia berubah menjadi sesuatu yang tidak lagi kita kenali? Malaysia is the most underrated country in Southeast Asia. I just spent a month there, and here's what I think. Everyone actually speaks English there. It's also relatively clean compared to the other countries in the region. And the food in Malaysia is the best I've tasted across all of the world. Kuala Lumpur is also super modern with great infrastructure, and it's way less touristy than Thailand. The country is Muslim, so I thought it was going to be super strict, but you can actually buy alcohol. They have nightclubs. It's not as great as other countries, and alcohol is quite expensive. If that's what you're looking for, don't go to Malaysia. One thing I forgot to say is how cheap Malaysia is. I found that some things are actually cheaper than in Thailand, but some things like alcohol, for example, are more expensive. One of the downsides with Malaysia is that it's not as flashy as other countries. It doesn't have so many tourist attractions, but it's definitely a great place to live long term.